majlis yang berusaha Puan Zakia Idris, Guru Besar Sekolah Pansat Bangi, AJK, PIBG, guru-guru serta murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu akan membacakan perutusan daripada Menteri Pelajaran Malaysia Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin. Baik, cikgu tahu bahawa perutusan ini agak membosankan kamu, tetapi sebenarnya ada banyak isi-isi penting yang boleh kamu ambil daripada perutusan-perutusan yang dibacakan tadi untuk kamu jadikan penulisan. Misalnya tahun 6 baru ni keluar tajuk sambutan Hari Guru. Ada banyak isi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Marilah kita semua merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi kita dapat menyambut Hari Guru bagi tahun 2009. Pada tanggal 16 Mei setiap tahun, seluruh negara menyambut Hari Guru sebagai penghormatan jasa kaum guru dan tanda ucapan terima kasih kepada mereka. Penghormatan ini amat layak diberikan kerana usaha gigih guru dalam mendidik insan merupakan peranan yang mulia.